saya memperkenalkan speaker kita. Beliau adalah seorang ibu kepada 4 orang anak. Mula mendaftar sebagai ABO pada Mei 2023. Capai 21% pertama pada Oktober 2023. Seterusnya Gold Producer pada Disember 2023 dan Platinum pada Mac 2024. Selepas itu capai PIN Founder Platinum pada Ogos 2024. Wow. Okey, sepanjang 2 tahun saya sebagai ABO, beliau berjaya menjual hampir 50 unit e-spray. Weh. Atmosphere Sky dan pelbagai lagi core produk Amway. Weh, bukan calon-calon orang ni Okey, seterusnya beliau sangat komited jalankan perniagaan Amway selepas fahamkan sistem dan bonus Amway sediakan bagi beliau. Alang-alang dah buat sampai jadi. Walau lelah mengayuh, pastikan destinasi terakhir adalah 21% setiap bulan. Pasti. Dengan segala inspirasi ini, marilah kita berikan perhatian sepenuhnya kepada pengkongsian beliau. Dijemput speaker yang hebat pada pagi ini ialah FDD Aisyah Sadia. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih kepada MC hebat kita. Alright, sekejap ya. Nampak tak skrin Kak Cah? Nampak Okay. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Kak Cha ucapkan kepada MC hebat kita dan juga pendemo tadi yang mana telah mendemokan produk yang bagi Kak Cha sangat-sangat hebat. Basically Kak Cha juga bermula dengan Amway ni bukan daripada artistry tau. So Kak Cha salah seorang yang mempunyai masalah dengan skin. Tapi Alhamdulillah dalam banyak-banyak yang Kak Cha try, hanya sesuai dengan artistry sahaja. So Kak Cha sangat amazed lah dengan produk artistry, dengan money back guarantee daripada company, dengan demo tu. So that Kak Cha boleh sambung share dekat orang tentang kebaikan produk kita. Jadi pada pagi ni, seperti yang MC dah kenalkan Kak Cha tadi, Kak Cha diberi amanah untuk berkongsi tentang strategi pecutan terakhir. Yang mana kita akan ada masa lebih kurang 48 jam sahaja lagi sebelum kita habiskan kita punya closing pada November 2025. Alright. So inilah barisan penaja Kak Cha. Kak Cha ditaja oleh FDD, Abang Azhar dan juga Cik Ika. Seterusnya FDD Iqmal dan juga Syairah Alia. Juga dipantau oleh founder Sapphire, Encik Arif dan juga Kak Mek. Dan mentor yang Kak Cha sangat hormati iaitu FEDC, Abang Andy dan juga Kak Lia. Alright. So, seperti yang MC bacakan tadilah, latar belakang Kak Cha kan, Kak Cha dah berkahwin, ada 4 orang anak, tak pernah bekerja. Tapi Kak Cha berpengalaman perniagaan online selama lebih kurang 15 tahun. Sharing ni Kak Cha pernah share di MAD baru ni, di Center ECVI PJ, sebab Kak Cha memang minat sangat berniaga. Tapi Kak Cha berniaga secara online. Kak Cha dah tak ada pengalaman perniagaan offline sebab dulu kita banyak main phone. So Kak Cha tak pernah kata direct dengan customer. Tapi dalam bisnes Amway Kak Cha belajar. Dalam bisnes Amway lah Kak Cha tahu pentingnya untuk kita servicing, untuk kita berjumpa dengan LOS kita. So dari situ baru Kak Cha faham, perniagaan Amway ni memang tak sama. Dan ini adalah faktor yang menyumbang kepada strategi
pecutan untuk kita nak closing lah. Sebenarnya kita closing ni kan bagi Kak Cha lah. Kita nak closing bukan kita nak closing pada hujung bulan sahaja. Kalau boleh kita start closing tu daripada 1-2 hari bulan lagi. Maksudnya momentum kita dan mindset kita untuk closing tu daripada 1 hari bulan lagi, bulan baru. Sebab kalau kita dah ada mindset, okay tak apa, nanti 25 hari bulan ke atas baru aku nak closing. So kita dah tak boleh nak kejar. Jadi mulai hari ni cuba untuk letak mindset closing, aku nak teruskan momentum closing tu daripada 1 hari bulan lagi. Okay? So, kita nak masuk strategi pecutan terakhir. Yang ni yang kita kena fixkan dulu. Poor mindset versus rich mindset. Okay, benda yang paling penting bila kita nak closing kan, dah hujung-hujung ni kan. Kak Cha faham, mungkin ada orang yang capai target awal. Contohlah, Kak Cha, saya 20 hari bulan saya dah closing dah. Saya dah sampai dah target saya 12%. Kan, betul tak? Saya nak 12% je bulan ni. Saya dah capai dah target saya 12%. Padahal kita nak menuju ke 21%. So, mindset seorang usahawan, bukan ABO lah, sebab seorang usahawan sebenarnya adalah apa sebenarnya long term target kita. Jadi seseorang ni dia susah, seorang usahawan ni sangat susah untuk grow sebab dia tak ada mindset yang clear. Dia tak tahu apa yang dia nak. Mungkin dia rasa macam, oh tak apalah, aku cuba-cuba je dulu buat MBA. Oh tiba-tiba bulan ni dapat 6%. Okay, dah closing dah. Macam tu. Jadi untuk closing, strategi pecutan terakhir ni bagi Kak Cha, always reset semula mindset tu. Jangan cepat rasa selesa dan jangan cepat rasa give up. Oh tak boleh lah Kak Cha, hari ni dah 28 hari bulan, saya baru 6%. Saya nak buat 12% tapi saya baru 6%. Saya tak boleh ni Kak Cha, saya dah tak ada customer dah. So benda ni lah, sebab itulah Kak Cha share pada pagi ni, mindset adalah point number 1 yang mana akan mendorong kita capai target kita. Nampak tak yang gambar kedua tu kan? Grow mindset, ada 2 jenis lah. Maksudnya I can't do it, but then kita tukar kepada I am still learning. Daripada it's too hard, I'll try a different way. That's why dalam perniagaan Amway, kita mesti bekerja rapat dengan penaja ataupun mentor kita. Penaja yang aktif dan juga mentor kita yang sangat aktif. Sebab hanya penaja sahaja yang faham journey kita, yang faham kehendak kita. So, tanpa penaja dan juga mentor yang aktif, kita tak boleh buat. That's why kita senang rasa macam, tak boleh dah. Aku dah tak ada customer. Oh, dah habis dah. Circle ni dah habis dah. Dah tak nak closing dah. So, mindset ni ramai orang anggap benda yang remeh. Jadi, every time you all nak capai lagi target, dah capai dah 6%. Kak Cha tak apa, boleh saya nak buat 6%. Tapi, selagi belum 30 hari bulan, belum 11.59 malam, okay, belum lagi pukul 12 pagi tu, jangan stop closing. Jangan stop. Sebab Kak Cha sendiri ada pengalaman bantu ABO setiap kali closing daripada first day Kak Cha set up Amway, hari closing, Kak Cha tak makan, Kak Cha tak minum, lambat mandi. Sebab mungkin Kak Cha dah capai target awal, tapi ABO kita, LOS kita, customer kita. Customer kita bukan dah capai target, tapi mungkin ada customer yang tak nampak lagi promo tu. Contoh macam baru ni Kak Cha ada share Kak Cha share lah kita punya promo bulan ni kan, salah satunya iron. Okay, Kak Cha share. Lepas tu dia cakap, saya tak perasan pun iron ni dah 4 bulan promo. Imagine, iron tu dah 4 bulan dah Amway buat promo, tapi dia baru nampak Kak Cha share. Kita ni dah rasa nak termuntah dah share, betul tak? Kita dah rasa macam, semua dalam kontak aku dah tengok dah aku punya sharing. Tapi bila Kak Cha dapat komen macam tu, maksudnya aku tak cukup share ke? Aku tak cukup gerak kerja ke? Aku tak habis lagi ke blast promo? Faham tak? So dari situlah kita tahu, tak semua orang akan tengok kita punya konten semasa tu. So that's why jangan stop sharing. Start daripada malam ni kita punya kelas ni, jangan stop sharing sampai hari closing nanti. Lebih-lebih lagi closing bulan ni hari Ahad. Kak Cha seram sikit kalau closing jatuh hari Minggu ni. Sebab orang akan leka kan, biasalah orang rasa hari Ahad, hari family day ke apa. But then hari Ahad minggu depan kita boleh replace balik aktiviti kita tu. Maksudnya hari Ahad yang nak closing hari Ahad ni closing betul-betul. Sebab November 2025 ni dia takkan berulang lagi. Betul tak?
Jadi kita nak ada satu history yang mana kita boleh share dekat LOS kita boleh share dekat kawan-kawan kita. Aku baru 2 minggu je join Amway hari tu, November 2025 tu. Tapi aku dah boleh close 12%. Of course kita rasa proud nak share benda tu. Jadi jangan give up sampai 11.59 malam. Alright? So next, apa lagi? Poor mindset versus risk mindset. Yang pertama ialah first attempt is learning. Orang selalu rasa macam, Kak Cha, saya dah broadcast ataupun saya dah promote kat dia. Saya fail untuk closing dia. Okay, fail ni tak bermakna kita dah buat benda salah. Okay, contohlah, kita nak close dia tapi gagal. Benda tu adalah learning process. Lagi banyak kegagalan yang you lalui, lagi banyak orang kata ilmu yang you ada, yang orang lain tak ada. Script closing lebih cantik, teknik approach lebih power, storytelling lebih menarik. Jadi it's okay. It's okay sebab orang bukan tak nak beli produk kita, tapi kita yang salah approach orang. Salah approach ni macam mana Kak Cha? Salah approach ni mungkin kita salah teknik closing script kita salah, ataupun kita lupa nak letak point-point menarik, macam kita lupa nak share pasal kelebihan dia, kita tak ada urgency, kita tak ada bagi tahu dia kelebihan yang dia ada membeli dengan kita berbanding beli dengan orang lain, servicing kita berbanding servicing orang lain. So jangan rasa give up sampai 30 hari bulan. Sebab orang lain diamond, even founders diamond kita pun melalui benda yang sama juga. Tapi diorang tak stop sebab diorang tahu itu adalah proses learning. Sebab tu Kak Cha, bukanlah lagi banyak rejection. Kita tak panggil rejection lah. Kita panggil pending closing. Pending closing. Kita tak panggil dia rejection lagi. Kita panggil dia pending closing sebab ada benda yang kita tak cukup pandai lagi untuk jayakan, untuk convert to sales. Alright? And second thing, ramai usahawan hari ni, dia rasa doubt dengan diri dia sendiri. Dia rasa macam ni, alah, kalau aku pergi hantar produk kat dia, tak semestinya dia nak beli lagi. Contoh kan, tak semestinya dia nak repeat order ke. Ada doubt. Ada rasa ragu-ragu dengan diri sendiri, ada rasa ragu-ragu dengan kebolehan sendiri, ada rasa ragu-ragu dengan customer. Awal-awal kita dah judge dah customer tu. Alah, dia ni cleaner je. Boleh ke nak beli e-spring? Contoh, kita ada doubt dekat dia. Macam mana? Tata makcik tu simpan 5,000 bawah bantal. Betul tak? So kat situ buang doubt tu dan just pergi buat je. Pergi je buat. Kalau Kak Cha lah, waktu hari closing, Kak Cha still ingat, masa awal-awal Kak Cha nak membina perniagaan Amway, kita tahu-tahu, orang yang paling susah kita nak close adalah family members kita. Betul tak? Jadi masa awal-awal Kak Cha membina perniagaan Amway, Kak Cha bukanlah terus ada team. Okay? Sama je macam orang lain juga. So apa yang Kak Cha buat bila Kak Cha nak closing? Kak Cha PM seorang-seorang pakcik Kak Cha. Adik-beradik mak Kak Cha ramai, 13 orang. Yang dah meninggal mungkin dalam 5 orang kot. So selebihnya tu hidup lagi kan? Lepas tu yang sebelah ayah ada 6 orang adik-beradik. So Kak Cha cuba untuk belajar close dulu family members. Dan Kak Cha pernah masa tu promo Loksa Low Sugar, Kak Cha approach 3 orang pakcik Kak Cha. Okay? Alhamdulillah 2 orang beli Loksa Low Sugar daripada 3 orang. Walaupun awal-awal tu diorang macam rasa tak perlu sangat. And of course, diorang rasa, tahu tak Kak Cha guna ayat apa? Kak Cha guna ayat, contoh macam ni, Kak Cha guna ayat, salam Pak Anjang, malam ni Aisyah nak closing ni. Kita salah satu promo bulan ni kita ada Loksa Low Sugar. Aisyah rasa sesuai sangat periuk dengan Pak Anjang sebab Pak Anjang kan ada kecil manis. So, periuk ni dia boleh turunkan bacaan gula. Sekian. Lepas tu, kalau Pak Anjang nak support Aisyah, bolehlah. Bagi tahu macam tu je. Ayat kita bukan ayat yang script tau. Yang scripted. Jangan scripted. Tapi sebab kita berurusan dengan manusia, jadi kita kena letak harness emosi kita kat situ. Kita punya copywriting tu. Kita punya script tu. So, either orang tu nak delaykan dia punya pembelian ataupun dia nak terus buat transaction, itu terpulang. Tapi at least kita cuba.
Jadi daripada situ Kak Cha belajar, oh, Amway ni adalah sebuah perniagaan yang menggunakan emosi. Lagi pandai kita touch emosi prospek kita, customer kita, lagi kita faham kehendak dia, lagi mudah kita jayakan perniagaan. Lagi mudah kita capai 21%. So jangan rasa tak, jangan rasa, ya Allah Kak Cha dah tak sempat dah, lagi 3 hari nak closing ni, Kak Cha tak sempat dah ni nak dapat 21% contoh. Sebab Kak Cha pernah buat 10,000 PV dalam satu malam. Masa tu Kak Cha still ingat, uh, masa tu macam a bit stuck kan, a bit stuck kan. Kak Cha tenang-tenang dulu, masa tu tenang-tenang dulu dan Kak Cha solat maghrib. Dekat sujud yang terakhir tu Kak Cha minta ke Allah, ya Allah tolonglah, aku nak betul-betul closing luar biasa, nak capai target sekian-sekian. Memanglah rasa berdosa sebab kita banyak minta dunia kan. Tapi kita tahu tau, kita clear dengan apa yang kita nak. Right after Kak Cha habis dia semayang, Kak Cha terus dapat ilham. Kak Cha terus dapat orang kata macam satu semangat lah. Satu semangat untuk buat teknik approach yang Kak Cha nak buat masa tu. Dan alhamdulillah, malam tu Kak Cha dapat another 10,000 PV. Memang kita rasa macam, macam tak nampak tau. Awal-awal memang tak nampak. Tapi bila kita nak sangat-sangat-sangat nak, dia ada. Tapi dengan syarat awal-awal kita dah buat 10.31 lah. Okay. And then next, kita selalu rasa kita tak boleh buat sebab terlampau banyak sangat distraction. So fokus kepada action plan sahaja. Jangan asyik kejap-kejap buka website. Berapa PV aku berapa PV aku? Jangan. Dulu Kak Cha macam tu. Dulu awal-awal Kak Cha buat Amway pun macam tu juga. Sama je. Okay. Tapi bila kita dah busy kan, kita dah sibuk, kita dah faham yang kita perlu banyak action plan. Perlu banyak gerak kerja. Perlu banyak follow up customer. Perlu banyak bantu LOS. Kita dah tak sempat nak tengok sistem. Jadi hari ni, logiknya, kalau kita tak ramai customer, PV takkan bergerak. Kalau kita tak ramai LOS ataupun kita tak ada, kita tak boleh bekerjasama dengan tim, PV takkan bergerak. Okay, so jangan distract dengan benda-benda yang kita tak mampu nak kawal. But then start build action benda yang kita mampu buat. Alright? Kak Cha cakap laju sangat tak? Laju sangat tak Kak Cha cakap? Semua okay? Alright, so next. Okay. Hari ni kita rasa, okay hari ni kan, Kak Cha suka dekat sini. Okay. Sekejap Kak Cha baca komen. Alright, okay. Nice. Okay, so hari ni kita rasa macam, Kak Cha saya newbie lagi. Boleh ke saya nak capai 21%? Hari ni mungkin kita ada satu ilmu baru. Contoh ilmu artistry tadi. Tapi imagine, dalam masa 100 hari, kita dah ada sebanyak mungkin ilmu. Dan dari situlah kita akan lebih nampak, oh, bila kita nak closing, kita buat macam ni, macam ni. Sebab kita tak perlukan masa yang banyak tau untuk kita capai target kita. Kita cuma perlu fokus je. Kalau Kak Cha kan, hari closing, kan dekat WhatsApp kita contohlah, kita dah buat 10.31, alright? And then kita nak closing tu, kita akan cari dekat WhatsApp tu, kita tulis e-spring. Contohlah Kak Cha nak close e-spring kan. So Kak Cha akan follow up balik ke semua customer Kak Cha yang pernah tanya e-spring. Jadi kita fokus. Mungkin dia tak perlukan e-spring, tapi dia ada referral e-spring. Contoh. Jadi dekat situ, fokus. Dah hujung-hujung ni, dah 3 hari, dah 48 jam yang terakhir ni, fokus. Sebenarnya customer kita ada di dalam LOS kita. Mungkin daripada repeatable customer. Contoh repeatable customer, baru ni Kak Cha coaching ABO, Kak Cha bagi dia orang game plan macam ni. Mungkin nak cari new customer dah lambat. Contoh kalau nak buat video dekat TikTok, nak FYP kan lambat kan. Cuba follow up. Baru ni Kak Cha guna teknik ni lah. Customer Kak Cha bulan lepas ada seorang, okay, bulan lepas Kak Cha jual 3 e-spring tau. Hari terakhir masa nak closing, Kak Cha jual 3 e-spring. Salah seorang customer ni dia beli cash. Dia lah starting beli cash and then berjangkit lagi 2 orang ni. So yang seorang ni beli cash, dia duduk di Sungai Petani Kedah. Sungai Petani rasanya. So baru ni, Kak Cha tahu lah dia ada masalah eczema kan. So few days yang baru-baru ni,
ada orang customer baru tanya pasal Spring untuk masalah eczema. So Kak Cha pun scroll video tu, Kak Cha hantar video eczema tu dekat customer yang beli cash pada bulan lepas. Untuk Kak Cha tanya follow up je. Maksudnya kita tak direct cakap, salam Kak, macam mana Kak guna Spring, okey ke? Kita tak guna skrip tu. Tapi Kak Cha guna skrip, nama dia Ain. Salam Ain. Kak Cha teringat dekat Ain. Kak Cha scroll video Spring tadi, nampak yang video budak eczema ni. Kak Cha teringat, Ain kan ada eczema kan. So Kak Cha send lah video ni kat Ain. Lebih kurang macam tu lah skrip Kak Cha. So dia macam terharu tau. And then secara tak langsung, dia bagi Kak Cha feedback. Kak Cha, terima kasih Kak Cha sebab ingat Kak Ain. Ain dah pasang dah tau Spring. Best sangat. Anak-anak Ain pun tengah batuk. Alhamdulillah. Sekarang batuk dia orang dah okey. Semua. Ain punya skin pun dah lembut. Dia pasang Spring dekat toilet. Dia pasang Spring dekat toilet sebab dia nak buat mandi. Jadi dekat situ, teknik follow up pun tak semestinya bertanya, salam Kak, macam mana guna iron? Iron okey tak? Tak semestinya macam tu. Contoh kita dah ada customer iron kan? Jadi kita hantar pula video. Salam Ain, ni Kak Cha scroll TikTok ni nampak video iron yang Ain pakai. Iron ni boleh sanitize tilam juga tau. Nanti Ain try lah. Macam tu je. Oh ya ke Kak? Okey nanti Ain try. Kak, hari tu Ain nampak Akak promote yang Lipmate tu berapa Dia akan datang je. Sebab semua teknik ni Kak Cha dah buat. Dia Kak Cha boleh cerita dekat korang lah. Itu another script untuk follow up. Sebab kita kadang-kadang kalau orang tanya kita pun kan feedback, Kak apa feedback makan suplemen okey tak? Okey je. Dia pun tak tahu, kadang-kadang dia pun tak tahu dia nak share feedback apa. So mungkin kita kena perbanyakkan untuk sentuh dia punya emosi berbanding kita fikir faedah ataupun kelebihan pada kita je. Ayat tu tinggi sikit lah. Kalau boleh faham, Alhamdulillah. Okay. So next. Macam ni gerak kerja 48 jam sebelum closing. Kita dah masuk teknikal dah. So yang pertama tadi, reset semula mindset 21%. Walaupun kita belum lagi capai 21%, walaupun setiap bulan kita menggigil nak naik 21% tu, tapi kita dah percaya sebelum berjaya. Ada power of percaya sebelum berjaya ni, dalam badan kita ni, kita boleh set kepala kita dulu tau. Barulah energy tu datang, action plan tu datang. Kalau kita orang dah tak sempat ni Kak Cha, tak boleh dah, 6% je tak boleh. Memang akan 6% je lah. That's why kalau ABO Kak Cha yang negatif ni, yang dah give up awal Kak Cha tinggal tepi. Kak Cha tepi dulu kejap, Kak Cha tone yang nak. Sebab macam situasi Kak Cha, kita ramai ABO yang nak grow. So kita fokus kepada yang nak buat dulu. Sebab kita seorang kan, one man standing kan macam Kak Cha kan. So kita fokus dan kita bantu dulu yang nak. Yang tak nak ni bukanlah kata kita tinggalkan. Tak juga, kita akan follow up juga dia. Kita akan bantu dulu, kita tengok sistem. Lagi 50 PV. Kak Cha pernah ada ABO, dia tak perasan. Lagi 4-6 PV macam tu kot. Kak Cha call dia masa hari closing tu kan. Tak angkat-angkat dah 11.30. Lagi 10 minit nak pukul 12. Tiba-tiba dia WhatsApp. Salam Kak Cha, sorry saya ni semua. Kak Cha cakap, cepat-cepat. Ni ada sikit lagi sebab sayang. Sikit lagi nak tukar pin kan. Sayang sikit lagi. So that's why jangan harapkan upline sahaja. Kalau kita betul nak buat perniagaan kita sendiri yang kena agresif. So kita invest. Alright. Yang nombor 2, pilih 3 promo bulanan yang kita mahir. Alright. Kalau tak mahir, skip sekejap. Kalau Kak Cha ajar, kita dah tahu kan, kita dah tahu, malam ni aku nak close 10,000 PV. Takkan Kak Cha nak promote Rosy Shine pula? Betul tak? So, kita nak close 10,000 PV, of course kita nak pilih produk yang PV besar. So bila pilih produk yang PV besar, kita akan shortlisted kan daripada promo tu, apa PV paling besar. Aku mahir tak produk ni? Contoh robot vacuum. Kak Cha jual robot vacuum tanpa Kak Cha beli robot vacuum. Masa tu. Kak Cha still ingat pengalaman Kak Cha. My first customer robot vacuum ni, Kak Cha hantar kat dia. Kak Cha sendiri tak pakai lagi robot vacuum masa tu. Tapi macam ni Kak Cha sangat confident sebab Kak Cha pergi kelas lah. Kak Cha pergi kelas kan, kita dah tengok dah demo, kita dah ni. Tapi tak sama dengan kita guna produk. Sangat tak sama. Sebab itulah dalam MW kita kena amalkan 5M. Dan salah satunya, M yang pertama adalah mengguna. Sebab bila kita mengguna, cara penyampaian kita pun lebih confident.
Sebab customer ni, bila kita hantar kan, bila kita jumpa servicing depan-depan, cabaran dia lain. Dia boleh bertanya di luar kotak kita. Kan? So that's why lebih baik kita kita pakai, kita ni dulu kita fahamkan, barulah kita, sebab bila kita dah guna, actually bila kita buat storytelling tu kan, kita influence orang untuk faham tentang produk jualan kita tu lebih beremosi bagi Kak Cha lah. That's why kalau orang tanya Kak Cha, macam mana Kak Cha close e-spring? Macam mana kan? Apa tips Kak Cha close e-spring? Sebenarnya Kak Cha banyak bercerita menggunakan emosi. The pain and the gain. Macam tu, the pain and the gain. Sebab Kak Cha selalu guna benda tu lah. The pain maksudnya, contoh macam e-spring Contoh macam e-spring kan. Imagine, sekarang tengah musim banjir. Betul tak? So musim banjir, kita biasanya akan ada masalah air kotor. Bila ada masalah air kotor, perasan tak? Lepas banjir, mesti ramai sangat budak-budak akan tak sihat. Lebih-lebih lagi yang tak ada water filter kat rumah lah. Sebab dia orang akan masak air lah, dia orang ambil sumber air yang tak ditapis langsung lah. So dekat situ, kita share awareness tentang tu. Jadi imagine, dah lah banjir. Lepas tu nanti anak-anak tak sihat. Macam kita bagi dia orang future, kita panggil apa? Future image apa kesan kalau dia orang tak bertindak hari ni? Contoh dia kata, saya nak e-spring Kak Cha, tapi tak apalah, saya fikir-fikir dulu. So kita dah kat situ, kita dah tahu dah the pain and the gain yang dia akan rasa impact kalau dia tak grab promo kita bulan ni. Okay? And then nombor 3, online dan juga offline. So strategi Kak Cha pencutan terakhir ni, kalau dah hujung-hujung lah, 48 jam sebelum closing, online Kak Cha akan aktifkan semua platform. Kalau platform online Kak Cha tak aktif, bermaksud Kak Cha aktif di offline lah. Tapi masa awal-awal Kak Cha membina Amway, memang everyday Kak Cha punya social media tu semua aktif. Instagram link kepada Facebook. Facebook ada Reels, ada feed, lepas tu status WhatsApp. Sebab kontak Kak Cha saja ada 5,000 lebih orang. So takkan 5,000 lebih orang tu kita tak dapat 5 new customer setiap bulan. Betul tak? In fact, customer Kak Cha yang dah tahu Kak Cha buat Amway pun still juga dah setahun baru datang support. Padahal kita dah hari-hari dah menjual, kita berkongsi. Tapi kenapa don't take time? Sebab bukan rezeki diorang lagi. So that's why 48 jam ni adalah waktu kritikal untuk kita buat je. Jangan banyak fikir sangat. Fikir tu sekejap. Fikir tu kurangkan tapi action plan tu banyak. Alright? So nombor 4, engage dengan kontak sedia ada. Kita ada kontak kan? Tak kisahlah kontak kita tu daripada kawan sekolah lama ke, adik-beradik ke, as long as dia masih manusia. Itu kontak kita. Selagi dia masih manusia, selagi tu diorang ada purchasing power. Right? So ni Kak Cha baru buat. Baru-baru ni siapa yang yang save nombor Kak Cha, diorang tahulah. Baru-baru ni baru dekat saya baru 3 hari yang paling latest. Sebab Kak Cha agak lama tak update status baru-baru ni. So Kak Cha update. Kak Cha fikir, macam mana aku nak tarik balik engagement aku? Macam mana aku nak buat orang tengok balik status aku? So kita start dengan benda yang general. Contoh Kak Cha tanya, kalau ada RM5,000 sekarang, korang paling teringin nak beli apa? Cuba share. Bermaksud Kak Cha tengah dalam mood survey. Kak Cha survey sebab Kak Cha nak tahu apa yang diorang nak. Supaya Kak Cha boleh update promo tu. Sebab kita tak naklah shop sendiri kan. Kan kita nak update promo robot vacuum, tapi tak ada orang berminat dengan robot pula. Kan aku nak update pasal guard receipt, tak ada orang minat dengan guard receipt pula. So paling senang survey. Okay. So ni ada yang share, tak nak beli apa-apa, nak bayar hutang je, nak settle hutang dengan Kak Cha, lepas tu buat hutang baru. Ni pipilah. Lepas tu nak beli robot vacuum lah, nak guard reset lah, nak beli atmosphere, iron, e-spring cash, beli emas. So bayangkan conversation ni sebenarnya ada tak? Kak Cha lupa, dalam banyak-banyak conversation ni ada satu yang Kak Cha berjaya close. Baru ni juga. 2 hari lepas kot. Masa Kak Cha buat status ni, buat gerak kerja ni, Kak Cha dapat close 1 iron. Yang lama betul kita teringin. Ada request dengan suami untuk birthday bulan depan. Tak tahulah dapat ke tak. Yang ni Kak Cha berjaya close. Tapi Kak Cha lupa letak dia punya screenshot untuk yang Kak Cha berjaya close tu. Dia baru dapat. Dia dapat ke iron dia? Dia dapat sini. Semalam masa iron dia dapat iron dia. Jadi, bila kita buat servicing macam ni,
next step, kita akan update promo yang paling banyak demand. Kalau spring lah. Kalau iron lah. Okay. Survey is orang kata basic action untuk kita dapat tahu kita punya circle tu suka apa, nak apa. Right? And then budayakan closing di outlet ataupun HQ. Kadang-kadang bila kita duduk dalam rumah, kita rasa tepu gila. Kita rasa tak ada PV. Sebab itulah upline selalu cakap, keluar rumah sebab ada PV kat luar. Betul. Sebab benda ni Kak Cia dah buat. Kak Cia dah try duduk rumah. And then Kak Cia dah pernah closing di HQ pada hari closing. Kak Cia dah pernah closing juga di outlet. Kak Cia memang dah pernah melalui benda tu. And yes, kalau hari closing sebaiknya 2-3 hari sebelum closing tu, kalau mampu duduk di outlet di HQ, duduk je. Sebab kita punya energy tu lain berbanding kita closing di rumah. Kalau dekat dengan upline lagi bagus. Kejar je upline tu sampailah kita dapat. Sebab Kak Cia ada je ABO yang berdekatan yang memang dia nak capai target dia nak closing. 2-3 hari berturut-turut dia datang. Datang, dia tanya nak datang rumah. Okey, datanglah. Sebenarnya datanglah. Walaupun kita busy, dia sanggup nak menghadap. And yes, dia dapat close. Berbanding dia duduk rumah tak dapat closing. Dia tahu dah. Dia datang jumpa Kak Cia, mesti dia dapat closing. Sebab dia energy tu dah lain tau. So duduk, kalau jauh dengan upline, duduk je HQ, duduk je outlet. Tak payah lama pun tak apa, tak payah sehari pun. Kalau mampu 2 jam pagi, balik tengah hari, makan, solat, serta anak ke whatsoever, petang datang balik 2 jam. Okay? Dapat sesuatu tak? Cuba komen. Dapat sesuatu tak? Dapat. Boleh teruskan lagi tak ni? Dah 10 suku. Sikit lagi lah. Sikit lagi Kak Cia belanja. Sikit lagi. Okay, sikit lagi Kak Cia belanja. Allah. Sekejap. Sekejap. Kenapa saya punya ni laju? Alamak. Sekejap. Dia galut dah. Okay. So, ini adalah Kak Cia belanja script closing. Okay, Kak Cia belanja script closing yang menarik lah. Salah satu script closing yang menarik. Okay, dia ada 5. Dia ada 5 point lah untuk script closing, untuk teknik copywriting, untuk teknik storytelling. Sebab kita nak jual produk. So, bila kita nak jual produk, kita kena ada emosi tu dalam ayat dia. Dalam ayat kita tu, dalam penceritaan kita tu kena ada emosi. So, salah satu point dia mesti ada fakta produk. So, that's why kita kena pakai produk. Baru kita ingat nak keluarkan fakta produk tu apa. Okay? So, inilah situasi satu yang Kak Cia tunjuk ini banyak sikit lah boleh baca. So, asalnya, ini ABO Kak Cia lah. Tapi, situasi ni berkenaan dengan customer dia lah. Okay, dia tanya Kak Cia, ada ready stock BioC tak? Kalau luka teruk, ambil apa je? BioC lagi? So, masa ni kan, Kak Cia tengah makan nasi. Luka teruk, Kak Cia jawab soalan dia. Okey, ada BioC. Luka teruk macam mana? Kak Cia tanya dia kan. Sebab kita takkanlah kita nak terus bagi BioC. Kenapa pula? So, bila Kak Cia dah go deep dengan conversation tu, luka sebab. Lepas tu dia cakap, sebab kena pisau sabit rumput. Lepas tu dia pun share gambar. Ni kawan dia lah. So, kalau kita tengok kat sini, takkanlah kita nak suggest BioC je. Takkan, okey, makan BioC je. Sebab Kak Cia tahu, bila Kak Cia tengok gambar dia ni, yang pertama, critical. Maksudnya benda ni macam mesti dia sakit dan mesti dia nak baik cepat dan dia dalam keadaan orang kata dah terdesak lah. Sebab siapa tak takut kan tengok kaki macam tu kan. And then daripada gambar ni Kak Cia buat assumption macam dia ni ada kencing manis ke? Sebab tengok macam ada kencing manis. Sebab luka tu macam dalam dan tak baik kan. So that's why masa ni Kak Cia tengah makan, Kak Cia voice note dia. So Kak Cia tanya dia. And salah satu teknik kita nak closing juga, kena pakai voice note ataupun on call. Lagi beberapa jam nak closing, on call. Call je. Kalau yang macam ni, pakai voice. Sebab kalau kita type message, dia macam tak sampai. Okay? And then Kak Cia pun dah sampai kat sini, dah voice note, bla 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 voice note. Kak Cia jumpa gambar adik ni, ada kita punya leader share, dia guna MCell sebab dia accident. So Kak Cia pun voice note lagi lah, bla bla apa kelebihan MCell yang semua kat dia. And then
cakap sebab Kak cakap lah kalau lambat ni kalau kecimani lambat baik semua kan. Better dia take action cepat. MSEL je lah kalau tak ada bajet sangat. Sebab dalam voice note tu Kak Cha ada bagi tahu dia boleh ambil Bio-C, Omega, soy protein peptide, and then lagi satu Kak Cha suggest tak ingat tak. MSEL lah, MSEL. Lepas tu Kak Cha cakap dia, tapi kalau nak cut off budget and nak cepat, ambil MSEL je. Okay, ambil MSEL je. Sebab kita dah tahu MSEL ni powerful kan. So Kak Cha pun terus bagi tahu MSEL ni ada promo lah, ada 2 kali bayar. Dan Kak Cha send lagi satu gambar yang sama dengan situasi dia. Okay, maksudnya kita kena link tau. Kita kena link dengan customer kita, masalah customer kita tu. Okay, and Kak Cha bagi gambar pasal details MSEL sikit-sikit. Tak ada pun, tak ada bagi video MSEL ke tak ada. Kita bagi sikit-sikit je. Okay, macam menarik tu Mi. Sebab dia berurusan dengan ABO Kak Cha kan. Jadi dia ABO Kak Cha tu jadi orang tengah. Macam menarik tu Mi. Sebab hari tu mak aku suruh try. Alamak, lupa pula sensor. Sorry. Okay, tapi tak beli pun. Rasa macam nak try MSEL. Okay. Lepas tu dia cakap, okay, dia nak. Dan Kak Cha terus wujudkan urgency. Dia terus lah. Sebab kalau lambat-lambat lagi baik kan. Okay. And then salah satu ayat Kak Cha, tak apa. Sebab kan dia kata dia takut kan. Maksudnya dia takut nak try sebab produk mahal. Jadi Kak Cha highlight kan, tak apa. Ada money back guarantee. Janji cuba. Kalau baik repeat 3 kotak. Betul kita macam ada letak macam sense of humor sikit lah. Bagi dia tak mau risau kan tentang produk kita kan. Sebab masa ni prospek ni dah pergi balik hospital. Sebab dia rasa kaki dia tak okey. Ni dia pergi hospital balik lah. Okay. Lepas tu dia cakap dia nak MSEL, dia buat x-ray semua cantik, tak ada masalah. Gula pun 5 je okey. Kak Cha pun lega. Okay, Kak Cha lega sebab dia tak ada kerja manis. Jadi kita faham kita nak bagi MSEL tu tepat lah. Okay, sangat-sangat tepat. Alright. So dalam script closing ataupun dalam teknik storytelling ataupun dalam teknik kita nak share, okay, mesti ada teknik perbandingan. Perasan tak masa Kak Cha nak kenalkan MSEL kat dia tadi tu, kan Kak Cha cakap kalau lambat lagi teruk. Maksud kita membandingkan apa impact kalau dia tak buat keputusan dengan cepat. Sebab tu Kak Cha kata emosi memang sangat penting. Untuk faham customer tu, kita perlu melalui banyak sangat orang kata closing. Bukan closing yang gagal, tapi closing yang pending. Pending sales lah. So that's why Kak Cha belajar. Alright. Yang ketiga, urgency. Nampak kan dalam Kak Cha punya nak close tadi tu, nak close MSEL tadi tu, Kak Cha ada letak urgency kan. Yang pertama Kak Cha letak ada promo. Bulan ni ada promo, boleh 2 kali bayar. And then Kak Cha bagi tahu dia kalau lagi lambat, bahaya. Sebab bila main dengan kaki, kalau luka tu dah masuk, dah jadi bernanah, dah jadi infection, dah masuk sampai tulang, itu dah jadi penyakit lain. Maksudnya kita wujudkan urgency yang memang nyata. Jadi customer kita ni akan berfikir, Lawi, kalau aku tak buat keputusan hari ni, benda ni akan efek saya sekian. Sebab kita berurusan dengan manusia kan, dia orang ada emosi. Okay. Nombor 4, angka. Kalau perasan tadi, masa Kak Cha cuba close dia, Kak Cha ada bagi tahu kot, ke dalam voice note tu Kak Cha ada bagi tahu, sekurang-kurangnya dia dalam masa 3 hari je, dia makan 3 sachet, dia dah boleh nampak dah kesan. Sebab dalam gambar yang budak yang accident tu, yang makan MSEL sebab accident tu kan, dah ada tulis kan, 6 hari. 6 hari, perubahan 6 hari dia makan MSEL, dia nampak luka dia bertambah baik kan. So Kak Cha cakap dia, tak apa, lagipun MSEL ni ada money back guarantee. So kalau dia makan 5 sachet, misal kata dia makan 5 sachet dan dia rasa tak okey, return je balik. So dekat situ pun, customer dah faham. Ada safety, ada security. Boleh produk boleh return. So at least dalam masa 3 hari, aku dah boleh nampak result. Bukan kita nak overclaim the product, tapi kita tahu kekuatan produk yang kita bagi kat dia. Kekuatan produk yang kita bagi kat dia tau. Ni jangan, aku bagi kau accident, aku bagi kau Bio-C, 3 hari luka kau kering, confirm. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Okay? So nombor 5 mesti ada promosi. Jadi kalau perasan, masa Kak Cha cuba close dia tadi tu, Kak Cha letak promosi. Promosi MSEL tu kan. Jadi bila kita combinekan ke 5 point ni, kita akan dapat convert to sales. Sebab hari ni kita gagal untuk convert to sales sebab kita biarkan benda tu hanging. Macam contoh, customer kata, mahal lah Yun. Tak apalah, aku beli next time lah.
So kita tak try to convincekan dia. Kenapa dia kena Grab sekarang? Sebab nanti raya nak iron baju raya labuci kan, baju raya bocor pula, dah tension pula pagi raya. Faham tak? Kita cuba linkkan impact tu. Bukan kita reka cerita tau, tapi kita cerita dekat dia impact dia. Okay? So tips akhir, berhubung dengan penaja dan juga mentor, 48 jam adalah waktu yang kritikal. Jangan rasa kita tak boleh capai target, tapi insyaAllah penaja dan juga mentor sentiasa bersedia. Okey, kejar je. Tak kisahlah penaja kita tu tengah berpantang ke, tengah masuk hospital ke. Selagi mana dia hidup dekat WhatsApp tu, call je dia. Sebab dia pun faham, dia pun pernah berada macam kita, yang mana kita pun urgent nak close kan. Sebab Kak Cha ada je pengalaman Kak Cha berpantang, Kak Cha masuk hospital. Masa Kak Cha pernah masuk hospital bulan 8 masa tu. Masa tu Kak Cha lahirkan 18% achievers. Kak Cha punya ABO. So, tak ada masalah. Jangan hirau apa yang penaja kita nak fikir. Tapi kita sendiri nak capai target kita, kita yang kena clear macam mana aku nak buat. Alright? Aktifkan seluruh platform sosial media, gandakan 1031. Bagi yang tak tahu 1031 ni, maksudnya macam contohlah Kak Cha buat story kan. Kalau online kita buat content, so mungkin ada 10 orang yang tengok dan 3 orang yang ada two-way communication. Macam status WhatsApp tadi tu kan. Lebih daripada 3 orang kan ada two-way communication, and then mungkin 1 orang yang kita berjaya closing. Jadi andai kata bulan ni Kak Cha saya target saya nak buat 12%, saya kena jual 10 iron. Contoh, okay, nak jual 10 iron, at least you kena approach 30 customer. Kenapa 30 customer? Takkanlah you approach 10, you target you boleh sell 10. Tak ada. Sebab gandakan numbering tu, at least kita dapat buat extra kerja. Buat extra, kita tak duduk dalam zon selesa lah. Ini cerita. Alright? So, InsyaAllah kita boleh berjaya dan kita akan berjaya sebab kita duduk di dalam satu circle yang dah melahirkan diamond, founders diamond, platinum laju, founders platinum yang laju. Cumanya kita je yang ada satu negative thought yang mana kita sendiri yang downgradekan diri kita. Aku tak boleh sebab aku suri rumah je. Aku tak boleh sebab aku tak ada kawan. Aku tak boleh sebab aku tak pandai cakap macam dia. Aku tak boleh sebab aku tak cantik. Macam tu. Kita je yang downgrade. Padahal orang lain, tak ada siapa judge kita. Kita je pandai-pandai judge diri sendiri. So, buang negative thought tu and refer dengan penaja balik. Macam mana saya nak buat ni? Tak jadi Kak Cha. Tak jadi Kak Cha. Sebab Kak Cha pernah, masa hari nak closing Kak Cha bantu ABO Kak Cha sampai 3-4 orang yang nak closing. Telefon ni sampai tinggal 1 bateri. Kita nak pergi toilet pun tak lepas. Nak pergi toilet pun tak lepas. Kan ABO A telefon, ABO B nak submit EPP, ABO C nak report sales ke apa ke. So, imagine. Upline sentiasa nak tengok kita berjaya. Okay? Sebab sayang, kalau kita cuba, at least kita mesti akan tahu, aku tak boleh buat macam ni next time. Berbanding kalau kita tak cuba langsung. Alright? The biggest asset is your mindset. So, the first 10%, okay, adalah kita spend untuk planning. And then 90% just buat. Jangan 90% planning. Lepas tu tak buat-buat. Action plan adalah benda yang sangat penting. Right, so itu sahaja daripada Kak Cha. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam sharing selepas ni. Thank you. Back to the MC. Okey, terima kasih yang diucapkan kepada Kak Cha atas perkongsian yang begitu memanfaat sebentar tadi. Okey, rasa macam mana? Rasa terbakar ke? Ada rasa macam kena ketuk ke? Cuba komen sikit nak tengok, bagi api-api sikit. Okey. Dapat tak tip nak closing ni? Banyak tak tip yang you all dapat? Semangat kan? Itulah orang suruh masuk kelas malam ni, tak masuk rugilah kan? Okey, so semoga segala yang
Semoga segala input yang diberikan dapat kita aplikasikan dalam usaha meningkatkan prestasi dan pencapaian kita bersama. Okey, berikan tepukan yang sangat-sangat gemuruh atas penyampaian yang penuh inspirasi tadi. Boleh tak bagi api-api tepuk-tepuk sikit? Pandai. Okey, so thank you semua yang menyertai dan memberi sokongan. Semoga sesi ini dapat menambah ilmu dan memberi motivasi kepada kita untuk terus maju jaya. Dengan ini saya memohon maaf jika terkasar bahasa ataupun ada kekurangan dari pihak kami. Kita akhiri majlis kita pada pagi ini. Jumpa anda di grup cruise and terima kasih semua.